bukan saja pada awal bulan ni, daripada awal tahun lagi. Awak dah dapat awak punya ni lah, wildcard punya slot. Tak dapat lagi, saya rasa je. Feeling Okay. saya. Feeling, okay. Tim tak cakap apa lagi, dia rasa feeling Aha. saya je. Sebab saya daripada awal tahun saya fikir ini kalau dapat wildcard dekat Malaysia ni mesti best. Amin. Alhamdulillah. Kemudian pada awal bulan lepas, yes betul. Pada bulan lepas, tim tengah confirm untuk buat wildcard lah. Untuk di Malaysian GP. And then pada awal bulan itu hari, tim bagi tahu kita confirm untuk buat wildcard dekat Malaysian GP. So saya jadi sangat-sangat excited lah, sangat-sangat teruja, tak tahu nak kata apa dah. Waktu dia bagi tahu tu, dia bagi tahu depan-depan ke, dia bagi tahu dekat WhatsApp ke? Depan-depan. Depan-depan lah bagi tahu. Jadi bila awak dapat tahu tu, ada rasa pressure tak Danish? Kita happy, kita happy. Saya tahu rakyat Malaysia pun happy, saya pun happy bila dapat tahu tu. Ada tak awak rasa sedikit pressure? Tak ada. Tak ada Fikiran saya tu, wah, dapat wildcard dekat Malaysian GP ni saya sangat happy. Lepas tu sangat teruja untuk race dekat Sepang. Sebab itu adalah impian saya sangat untuk race. Pasukan mana obviously kita tak boleh nak reveal lah sebab belum lagi ada announcement. Kejap lagi kan Fahmi marah saya. Fahmi marah awak. Kita tunggu announcement. Belum lagi di-announce. Tapi saya akan cuba korek-korek juga.